Hari ni kita nak masak sambal terung ikan masin petai ala Padang. Nak masak sambal ala Padang ni, inilah bahan-bahan untuk sambal dia bang. Kena ada, hari ni kita buat warna hijau. Cili padi hijau, cili hijau. Hari ni kita guna ikan masin. Apa nama ikan masin Kak Yang dah lupa. Tapi apa-apa pun jadilah. Ikan sepat boleh, ikan apa-apa pun boleh. Ambil isi dia kan. Dan juga kita gunakan tomato sebagai nak bagi dia. Selalu kalau Padang kena ada tomato lah. Selalunya dia guna tomato yang hijau. Tapi tak jumpa. Memang susah lah nak jumpa kat sini. Jadi hero-nya memanglah terung. Kak Yang kalau nampak terung, masak-masak ada minyak-minyak sikit, ada sambal sikit, memang tertarik kan. Jadi orang kadang terung ni malasnya sebabnya dia serap minyak. Jadi satu daripada tips dia, kita rendam, kita gaulkan terung ni dengan garam dalam 10 ke 15 minit, basuh dan toastkan. Kalau rajin lap. Ataupun kita guna air fryer. Kalau masuk air fryer, yang ni kita gaulkan sikit dengan minyak, masuk air fryer. Ataupun Garam tadi bubuh tak ya? tak payah. Ataupun yang ketiga, kita boleh gaulkan dengan sedikit tepung jagung ke, tepung ubi ke, goreng. Itu bertepung lah. Okay, kita nak goreng terung, minyak kena panas. Nak goreng sampai mana ke? Sebab apa tahu, terung ni memang macam sponge. Kalau minyak sejuk, dia serap banyak. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Tengok. Kak Yang potong panjang-panjang. Nak potong serong-serong pun tidak mengapa. Kita goreng kan sampai dia lembut. Sebab Kak Yang memang nak ikut style yang Kak Yang baru makan dekat kedai nasi Padang tu. Memang terung dia macam dia nak hancur. Dia kan kalau Padang, dia tak hancur sangat tau. Dia kena ada tekstur dia. Jadi kena tengok video ni sampai habis. Macam mana Kak Yang buat yang ala-ala Padang. Betul-betul. Okay, cantik dia kalau minyak tu betul-betul temperature dia cantik. Dia lembut, masih lagi ada colour ungu dia. Okay, kita nak goreng lagi satu kali lagi. Okey, kita nak goreng ikan masin pula sebagai penyedap dia. Kadang-kadang bila mata tu nampak ada ikan masin, terus tertarik. Kita goreng sampai dia garing betul-betul. Terus naik selera. Ya, betul. Okey, dah garing, dah semerbak dah. Gandingannya pun dah rasa macam terliur kan. Belum lagi tengok hujung dia macam mana. Produk dia. Pergi kedai Padang, inilah kalau Kak Yang tarikan dia memang. Sebab dia ada sambal, dia ada terung, ada ikan masin dan juga petai. Okey, minyak panas, kita goreng pula. Petai. Goreng petai sekejap je. Nak bagi dia cantik berkilat. Petai ni Kak Yang dah potong macam tu. Potong kulit-kulit dia sekali tau. Macam tu. Okey, kita goreng sekejap nak bagi dia cantik berkilat macam tu. Meletup. Tutup. Okey, kita angkat. Sebab Kak Yang tahu nak meletup tu sebab Kak Yang cepat je. Okey. Cantik petainya pun bang. Berisi banyak Cantik petainya. Okey, kemudian kita nak goreng apa? Okey, ini sambal dia lah. Kiranya macam sambal hijau lah. Kita kena goreng bawang merah, bawang putih, cili padi dan juga cili hijau dan juga tomato. Selalunya kan kedai-kedai Padang ni dia sebenarnya adalah balance sebenarnya. Kita ingatkan kena pedas, tak semestinya. Bahan dia pedas tapi dia akan balancekan dengan garam, gula dan juga bahan-bahan ni lah. Macam-macam aroma, macam-macam rasa. Jadi semuanya sebati, sedap. Guna minyak yang tadi. Tadi kita goreng ni meletup ni. Okey, masuk bawang. Tak adalah Kak Yang masukkan semua bawang. Bawang putih, segenggang macam tu. Cili padi, cili hijau ni patah-patahkan. Cili hijau lebih sikit sebab nak bagi dia warna. Dia tak bagi pedas tapi dia bagi warna. Itulah dia meletup sikit ni sebab kita Kak Yan, tomato tu tak masuk. Nanti dulu. Biar dia. Kita sebenarnya nak bagi dia lembut. Ada orang dia rebus. Kalau Kak Yan suka rebus. Tapi juga kali ni semua nak bergoreng sekali hangur lah kan. Kalau yang jenis tak suka minyak-minyak kan, terung tadi pun boleh dikukus. Yang ni boleh direbus jadi kurang minyak yang nak diet tu.
Dia sebenarnya kita kena goreng dia sampai lembut. Nanti bila kita letak atas cobek lah selalunya, dia ngam-ngam aja. Lepas tu bau-bau cili-cili yang mau-mau tu dah hilang. Jadi bila dia dah nampak lembut macam ni, kita dah boleh masukkan tomato. Berair. Kuatnya. Sekejap je. Ni pun nak bagi dia sebati. Tengok. Dia dah lembut macam ni, kita angkat. Inilah dia bahan-bahan untuk sambal dia. Sambal dia. Bahan-bahan sambal yang kita goreng tadi hendaklah selalunya orang pakai apa? Cobek kan? Memang sedap guna cobek ke, guna lesung ke, dia akan jadi lebih sedap. Tapi kali ni Kak Ayah guna chopper je lah. Tapi kan kalau Kak Ayah masak tak ada dalam YouTube ni, Kak Ayah guna cobek lah. Rajin. Okay, ni tengah ni, ini pun berminyak-minyak ni. Kita akan, kiranya kita akan chop. Sikit aja. Bagi dia macam memang betul-betul dia. Kita bukan nak dia hancur kat kan. Dia nak. Nak bagi dia mesra je sebenarnya. Alright. Okay, tengok macam ni. Cantik. Tak payah nak hancur kan. Tapi kan kalau guna lesung ke, guna apa, cobek ke, dia lagi cantik. Sebab pakai ni, dia yang bawah tu dia hancur kan. Ni cantik kena macam ni ya. Alright. Okay, kita gunakan minyak lebih-lebih, tengok tu. Sikit je ya. Sikit aja. Kalau yang non-stick tu tak payah minyak pun tak apa. Sebab dalam ni dah ada minyak. Kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Di sambal ni dia kering sikit tau. Ini kan yang basah ni air dia. Air daripada tomato tadi. Jadi kita nak keringkan sikit ni. Nanti dia garing. Tapi jangan tengok macam ni pun dah selera dah. Kena cuba Kak Yang punya resepi ni. Sebab kalau pergi Padang punya kedai kan, mahal tau. Betul. Lepas tu macam ni lah cara dia buat. Kenapa dia tak boleh hancur-hancur? Sebab dia nak bagi garing dan wangi. Okay, dah boleh nak kering, kita dah boleh masukkan garam dan gula. Okay, garam, hati-hati tengoklah ikan masin jenis apa. Kak Ibu sikit je. Sebab dah masin kan? Lepas tu kita bubur gula nak bagi dia seimbangkan rasa ni yang penting untuk sambal ni. Bukannya makan tu sampai berpeluh-peluh tak. Dia kena rasa kesedapan dia bahan-bahan ni Inilah sedap dia. Dah berkilat cantik ni kita dah boleh masukkan terung. Tu dia. Cantik terung kita. Inilah dia untungnya. Tengok Kak Ayah masak. Dia terung dia memang kena lembik. Baru dia meresap. Bukan sahaja dia resap minyak. Dia resap sekali bahan-bahan ni dalam terung tu. Rasa Ya. Okey bang, kita nak masukkan petai. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Memang dia berminyak lah. Sebabnya dia tahan lama ya. Ya Allah sedapnya. Cantik ya. Ya betul. Last sekali kita masukkan ikan masin. Ini kan bila orang makan, dia tak tahu ada ikan masin, dia ingatkan sambal terung. Terkejut. Ini kalau jual kat kedai ni orang kata penarik. Nampak apa? Petai dan juga ikan masin. Kita masak lama sikit kat sini ya. Ada satu lagi bahan nak bubur. Tak balance lah kalau tak ada asam. Dia kan memang kena asam macam ni. Limau ni dia semuanya kena natural. Kalau bubur, kalau Kak Ayah lah, kalau tak ada sangat Kak Ayah bubur cuka. Tak nak bubur asam Jawa. Okay, kita perah. Dekat hujung-hujung baru perah. Baru keluar wangi dia tak oxidize lah. Kita nak maintain dia punya asam tu. Ya, bau dia bau. Dah lama dah pakai air limau ni. Ni dia. Nak bagi dekat sikit boleh cium bau. Okay, ini dah dia tips Kak Yan hari ini. Kita nak hidangkan sambal terung ikan masin petai ala Padang. Itu dia. Mari. Yang ni kau nak buih ikan kau tak ada ikan masin, nak buih ikan bilis boleh bang? Betul. Sedapnya kan makan kering-kering macam ni kan. Inilah dia menu orang kata menarik resepi menarik. Simple tapi sedap. Selera, simple je. Makan dengan nasi putih, kadang-kadang makan ini saja pun dah cukup, ataupun goreng ikan dah cukup dah. Okay, kita jumpa lagi di video masak yang akan datang. Jangan lupa like, subscribe dan share. Ajak kawan-kawan datang tengok channel Kak Yan. Kita jumpa lagi. Terima kasih. Support Kak Yan. Bye.